Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Peribahasa ada berbunyi, tak kenal maka tak cinta. Jadi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nur Aminah binti Muhammad Zahir dan berumur 11 tahun. Saya belajar di Sekolah Kebahasaan Sungai Bogak yang terletak di Bagan Serai, Perak. Kod sekolah ialah ABA 3011. Hobi saya ialah membaca dan membina Lego. Dewasa nanti, saya ingin menjadi seorang doktor gigi yang berjaya. Dalam video ini, saya berasa amat teruja untuk kongsikan mengenai sebuah buku yang bertajuk 30 Kisah Ilmuwan Hebat Islam. Buku ini menghimpunkan 30 ilmuwan Islam yang memberi sumbangan besar kepada perkembangan peradaban umat Islam pada suatu masa ketika dahulu. Buku ini ialah hasil karya penulis bernama Muhammad Alif Fitri bin Abdul Halim. Ia diterbitkan pada tahun 2023 oleh Telaga Biru Sendirian Berhad yang beralamat di Damansara, Kuala Lumpur. Bahagian pertama buku ini memperkenalkan tokoh-tokoh ilmuwan Islam dalam bidang agama seperti Imam Al-Bukhari, Imam Muslim dan Imam Abu Hanifah. Mereka terkenal sebagai perawi hadis dan ulama yang sangat teliti. Imam Al-Bukhari mengumpulkan hadis sahih di dalam kitabnya yang masyhur, manakala Imam Muslim juga menghasilkan kitab hadis yang menjadi rujukan penting. Imam Abu Hanifah pula terkenal dalam bidang fiqh dan menjadi pengasas mazhab Hanafi. Bahagian kedua pula memaparkan tokoh ilmuwan Islam dalam bidang sains tabi'i dan sains sosial seperti Ibn Sina, Al-Khwarizmi dan Ibn Khaldun. Ibn Sina terkenal dalam bidang perubatan, Al-Khwarizmi dalam matematik, Ibn Khaldun dalam sejarah serta sosiologi dan ramai lagi. Sumbangan mereka telah memberi kesan besar kepada perkembangan ilmu di dunia. Saya berasa amat teruja untuk membaca buku ini kerana kisah-kisahnya memberi inspirasi kepada saya. Persembahan yang santai dengan ilustrasi yang menarik membuatkan buku ini berbeza dengan buku-buku biografi yang lain. Kisah-kisah yang diketengahkan membuatkan buku ini tidak berat. Ianya sangat sesuai untuk semua golongan yang masih belum mengenali tokoh-tokoh ilmuwan Islam. Buku ini berharga RM35. Harga yang ditawarkan berpatutan setanding dengan kualiti serta ilmu yang diperolehi. Selain boleh dibeli, buku ini juga boleh dibaca atau dipinjam dari perpustakaan atau pusat sumber sekolah. Kesimpulannya, buku ini sangat sesuai untuk dibaca kerana kisah-kisahnya memberi pengajaran, motivasi dan inspirasi. Marilah kita mencontohi semangat ilmuwan Islam untuk mencapai kejayaan pada masa hadapan. Sekian, terima kasih.